Telefilm Direbus Tak Empuk disiarkan pada Rabu 27 Mei 2026. Jam 3 petang di TV2. Boleh stream di RTM Klik. Skrip oleh Fida Rohani dan diarahkan oleh Haris Fatzila. Terbitan Izzat Corporate Consultancy. Lakonan Adeline Sen sebagai Aileen. Alif Mohaimin sebagai Zaid. Juga dibantu oleh Anita Permatasari, Zila Bakarin, Jessie Lim. Telefilm ini mengisahkan gadis berbangsa Cina, Aileen yang terbuka hati untuk memeluk agama Islam. Namun keputusan itu ditentang keras ibu bapanya sehingga dihalau dari rumah. Zain yang berkawan baik dengan Aileen cuba membantu menghadapi dugaan sehingga mereka berkahwin. Adakah rumah tangga mereka bahagia dan adakah hubungan kekeluargaan antara Aileen dan keluarga dapat berbaik semula? Jangan lupa menonton telefilm Direbus Tak Empuk.